Sebab apa main menego lagi? Tak ada sihat lagi. Tak boleh buat kerja lagi. Tak saja apa. Assalamualaikum. Kongsi rezeki sikit. Sihat noh? Ya, sihat. Nama apa? Pak Ngaat. Ya. Pak Ngaat jual apa? Jual buah. Jual buah ha? Pisang, jual petai, jual kedak. Ni buah tak apa nak ada ke macam mana ni? Buah tak ada. Pak Ngaat umur apa ni? Umur 74. 74. Ya. Nak kuat menego lagi. Sebab apa main menego lagi? Tak ada sihat lagi. Ya. Tak boleh buat kerja lagi. Tak ada saja apa. Ada siapa kat rumah? Apa benda? Tak anak dah lah. Tapi anak semua kahwin. Sebelum ni rumah duduk seorang? Jadi ya, dari dulu sampai lah ni. Selalu ceria. Apa kunci nak ceria selalu tu? Ngaat. Masalah sikit-sikit kita tak samit tak lah. Ada fikir benda-benda tu lah. Ya masalah ni ada masalah. Saya masalah dulu masa mak ngah meninggal kan. Masa tu anak mak ngah kecil. Kan? Mak ngah meninggal, anak mak ngah yang kecil. Baru mak ada jahannam lah. Ada masalah sikit dalam dua tu. Aku kuliah balik lah. Dekat ni tak pernah sakit lagi. Tak pernah sakit? Sihat je? Sakit pening-pening sikit biasa lah tu. Nak kata biasa masuk ubat, tak pernah masuk ubat lagi. Nak sihat, kekal sihat macam Ngaat ni? Kira makan tu sihat, kira makan ubat-ubat yang kata ubat-ubat biasa lalu sakit kepala, kalau dia sikit-sikit tak pernah makan ubat. Kita makan ubat kampung lah macam kita sorang tak keluar lah. Kita apa Tanjawa tu. Kita jemuk tengah embun lah tu kan. Ambil ayak dia, kita minum. InsyaAllah. Nak bersihat tubuh badan ni, apa amalan Pak Ngaat tu? Saya masalah makan ni. Saya tak nak pantang. Apa semua orang makan, saya makan. Saya pun tak makan nangka, sakit urat. Makan meriah. Jadi mana darah tinggi pak. Saya makan meriah tiap hari saya makan. Masalah lagi kesihatan kat kita. Itu pun rezeki juga kan. Kesihatan pun rezeki juga. Ni Pak Ngaat menego ni atas sebab Tak boleh duduk saja. Pasal kita duduk sihat lagi kan. Takkan kita nak tidur. Kita duduk ni. Barang orang tak pun kita beli. Kita tak payah beli di pokok rumah lah. Orang mau kita beli. Macam kita beli. Kita beli jual RM3, kita beli lah RM2 kan. Sekarang gitu lah. Lokasi tempat ni kat mana? Mengkuang hujung lah ni. Kampung Mengkuang Hujung, Kuala Pegang. Saya doakan Pak Ngaat terus kekal sihat, sihat tubuh badan, dimurahkan lagi rezeki lah.